kita wajibkan semua sekolah termasuk sekolah Cina, sekolah antarabangsa, bahasa Melayu, sejarah. Keduanya saya kata kita akan sediakan kemudahan, jadi kita guna MDEC untuk perkenalkan IT, komputer, digital di sekolah pondok. Bila saya bincang, Alhamdulillah guru-guru sekolah pondok terima baik sekali, dan kita dah mula untuk beberapa sekolah pondok sebagai test case untuk nak perkenalkan modul yang boleh diterima oleh sekolah. Hari ini kita sangat gembira sebab PMX dia turun ke kawasan Kulim. Sangat berbangga dan teruja lah atas kehadiran Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita rasa terlalu berbesar hati lah menyambut kedatangan Perdana Menteri kita bersama MB Kedah, bersama-sama rakyat kita di sini, dan saya berharap PM datang lagi sekali di sini untuk buka puasa bersama kami di lain tahun, insyaAllah.